Selamat pagi murid-murid. Selamat Hari Guru. Untuk teacher tadi kami tak bicara. Kami sayang cikgu. Selamat Hari Guru untuk semua teacher IPB. Okay, selamat Hari Guru. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu TPB. Selamat Maju Jaya. Okay, selamat Hari Guru pada semua PPB teachers. Semoga TPB terus maju dan ceria sepanjang masa. Okey. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Tadika Peta Bicara. Saya ucapkan terima kasih di atas segala tunjuk ajar dan didikan kepada anak-anak. Semoga guru-guru di Tadika Peta Bicara terus cemerlang pada masa akan datang. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru buat semua teacher di Tadika Peta Bicara. Terima kasih kerana membimbing dengan sabar anak-anak setiap hari. Setiap teacher semua amat dihargai. Happy Teacher Day. Selamat Hari Guru. Saya Ibu Danda ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di Tadika Peta Bicara. Terima kasih untuk kasih sayang dan kesabaran dalam mengajar anak-anak kami. Saya hargai sangat-sangat. Tadika Peta Bicara terbaik. Bye. Selamat Hari Guru. Saya ucapkan kepada semua guru-guru dekat Tadika Peta Bicara. Terima kasih banyak-banyak yang guru-guru sabar layan anak-anak, terutamanya anak saya lah yang dan semoga Allah balas jasa dengan banyak ganjaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamiza, mama kepada Khalif Asfar. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu di Tadika Peta Bicara di atas didikan, sokongan, dorongan dan juga pengorbanan dalam mendidik anak-anak di Tadika Peta Bicara. Semoga Tadika Peta Bicara semakin sukses dan juga dipermudahkan semua urusan dalam usaha mendidik untuk melahirkan anak-anak bangsa yang cemerlang dan petah berbicara. Dengan ini, saya ingin mengucapkan kepada semua cikgu-cikgu di Tadika Peta Bicara, selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ucapan selamat Hari Guru buat warga PPB Taman Seri Impian. Semoga semua cikgu maju jaya, dapat bimbing anak-anak dengan cemerlang. Semoga PPB berjaya selalu, sukses selalu. Assalamualaikum, saya Amalina, ibu kepada Auni Nafisah dari kelas 6 Brilliant, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru Tadika Peta Bicara yang banyak membantu dan membimbing anak-anak Tadika Peta Bicara menjadi anak-anak yang hebat dan berjaya. Dengan bimbingan guru-guru inilah anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat, cemerlang dan petah berbicara. Jasa-jasa guru-guru semua amatlah saya hargai. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Tadika Peta Bicara. Semoga Tadika Peta Bicara terus sukses. Saya Nur Hasriza binti Mustafa, ibu kepada Haura Nur Syifa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru TPB kerana telah mendidik Haura dengan penuh sabar dan kasih sayang. Sepanjang 2 tahun Haura belajar dekat TPB, memang banyak perkembangan positif yang berlaku pada dirinya, terutama dari aspek sosial, akademik dan tingkah laku. Oleh itu, kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan kami juga mendoakan agar guru-guru sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan seharian. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Hai semua, Assalamualaikum. Saya ibu kepada Siti Nurhanaya dari kelas 6 Brilliant di Tadika Peta Bicara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru di Tadika Peta Bicara kerana sentiasa berdedikasi, memberi inspirasi dan usaha dalam mendidik anak-anak. Terima kasih guru-guru. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru Tadika Peta Bicara. Saya mengucapkan terima kasih di atas segala dedikasi dan pengorbanan serta ilmu yang dicurahkan kepada anak-anak murid.
Saya doakan semoga guru-guru Tadika Peta Bicara diberi kesihatan yang baik serta bahagia di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Zairi, ibu kepada Ros Amina, pelajar Tadika Peta Bicara 4 tahun. Sempena Hari Guru ni, saya doakan semoga guru-guru Tadika Peta Bicara diberkati, diberikan kekuatan dan semangat untuk terus menginspirasikan generasi masa hadapan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum kepada cikgu, semua cikgu-cikgu TVB. Selamat Hari Guru. Terima kasih kerana mendidik anak saya dan semoga cikgu-cikgu TVB sentiasa dipermudahkan segala urusan, dirahmati oleh Allah dan semoga terus maju jaya. Selamat Hari Guru kepada cikgu TVB. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat Hari Guru. Saya ucapkan kepada semua warga Tadika Peta Bicara. Terima kasih kerana mendidik Aisyah Medina seawal umur 5 tahun sehingga masuk ke darjah 1. Dan Alhamdulillah Aisyah dan menjadi seorang anak yang pintar berbicara, lancar membaca, dan saya doakan yang terbaik untuk Tadika Peta Bicara, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua guru-guru Tadika Peta Bicara atas segala tunjuk ajar dan segala ilmu yang dicurahkan kepada semua anak-anak Tadika Peta Bicara. Dan juga terima kasih kerana mengajar anak-anak dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan penuh kasih sayang. Guru Bitara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum. Nama saya Nastasia, ibu kepada Nada Adia, pelajar 4 tahun di Tadika Peta Bicara. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan penghargaan buat semua warga Tadika Peta Bicara. Semoga segala ilmu dan pengorbanan cikgu-cikgu menjadi ladang pahala yang mengalir tanpa henti. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya ibu kepada Afia Humaira daripada kelas 6 Brilliance ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu Tadika Peta Bicara. Terima kasih cikgu kerana mendidik dan menyayangi anak-anak Peta Bicara. Semoga dengan tema tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara dapat meningkatkan lagi semangat dan usaha cikgu dalam mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum, saya Mami kepada Tiara Sofia. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di Tadika Peta Bicara. Terima kasih sebab dah mengajar anak-anak dengan baik dan ikhlas. Semoga cikgu-cikgu diberikan kebahagiaan, kesihatan, ketenangan dunia dan akhirat. Selamat Hari Guru. Terima kasih teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihah, ibu kepada Naila Nuha, ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua tenaga pengajar di Tadika Peta Bicara. Terima kasih kerana sabar dalam mendidik dan juga menyayangi anak-anak kami. Jasa guru-guru sangatlah penting dalam pembentukan sasiah dan juga akhlak anak-anak sedari kecil lagi. Saya doakan cikgu-cikgu sentiasa diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana menjadi insan hebat di sebalik senyuman dan juga perkembangan anak-anak kami. Sekali lagi, selamat Hari Guru untuk semua warga Tadika Peta Bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru TPB yang sangat menunjukkan effort yang bagus, buat semangat kerjasama yang hebat dalam mendidik anak-anak. Terima kasih kerana banyak menyumbang, banyak beri tunjuk ajar kepada anak saya selama 3 tahun di sini. Semoga hubungan kita ni tak putus sampai di sini, dan hanya Allah yang saja yang mampu membalas segala jasa budi baik cikgu selama mengajar anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ana. Saya Syarul, ibu bapa kepada Ismail Rifki. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami di Tadika Peta Bicara. Dan terima kasih sebab Ismail banyak sangat improve kan? Betul. Jadi kami sangat berbesar hati dan terima kasih kepada guru yang ada di Tadika Peta Bicara, dan kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih. Semoga panjang umur rezeki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul, ayah kepada Muhammad Kal Umar, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik Tadika Petah Bicara. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pendidik yang telah mengajar anak-anak di Tadika Petah Bicara dengan penuh dedikasi. Saya harap semua guru-guru diberi kesejahteraan, kesihatan dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum, selamat Hari Guru. Saya ucapkan kepada guru-guru di Tadika Petah Bicara. Terima kasih cikgu-cikgu kerana banyak sangat memberi tunjuk ajar kepada anak-anak, mengorbankan masa yang juga tak pernah kena erti, tidak pernah kena erti penat dan lelah dalam mendidik anak-anak kami. Semoga cikgu-cikgu diberi kesihatan yang baik, diberi kekuatan ketenangan dan juga kekuatan dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih cikgu, jasa anda semua kami hargai. Selamat Hari Guru cikgu. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru di Tadika Petah Bicara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala usaha, kesabaran dan kasih sayang dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih bukan sahaja kerana mendidik, malahan membentuk akhlak dan masa depan anak-anak kami. Semoga guru-guru di Tadika Petah Bicara terus berdedikasi dalam membentuk anak-anak bangsa. Saya sudahi dengan serakat pantun. Burung merpati terbang melata, singgah sebentar di pohon jati. Jasa guru tidak terkata, akan ku kenang sehingga mati. Terima kasih, selamat Hari Guru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ibu Firdaus, 6 Brilian, ingin mengucapkan sedikit penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru Tadika Petah Bicara yang telah mendidik, membimbing dan mencurahkan ilmu yang dengan penuh kesabaran serta kasih sayang kepada anak-anak kami. Terima kasih atas segala pengorbanan, tunjuk ajar, keikhlasan guru-guru dalam bentuk anak-anak, dalam bentuk masa depan anak-anak kami lah. Semoga semua guru-guru sentiasa diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan serta dirahmati Allah SWT. Dengan ini dan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Thank you cikgu.